Assalamualaikum. Oh, alhamdulillah sihat. Kereta langsung tak boleh start? Boleh. Boleh start? Dah lemah. Oh, dah lemah. Mileage berapa dah? 29. Okey, kat sini pun bagi tahu dah bang. Replace. Betul. Abang ini untuk next kupon lah bang. Oh, ada kupon. RM10 off. Ini untuk receipt. Alhamdulillah, terima kasih. Siap ada air lagi ya. Alhamdulillah. 1000. Siapa satu dalam 1000 ni customer? Yeah boy. Amaron Dia made in India. India. Kalau dalam banyak-banyak bateri Amaron waranti paling tinggi dia bagi. Ni pun nak bagi tahu bang, ada rekod. So abang okey. Abang okey ke? Okay. Kalau untuk kita orang punya konten. Okey je. Alhamdulillah. Terima kasih. Abang boleh cuba start dulu bang. Bismillah. Alhamdulillah. Saya cuba je. Tapi tak boleh tercek tu bacaan nama orang ni ya. Okey dah, stabil lah. Okey dah, alhamdulillah. Dia take time sikit. So tadi normal bateri 12 volt kan. Bila charging system dah masuk, dia akan pergi ke 13 ke 14. Kalau 15 tak boleh juga. 15 overcharge, boleh meletup bateri. Dia kena 12 ke 13. So cantik lah bacaan alternator. Charging system tak ada masalah, memang 100% bateri lah. Baru okey, insyaAllah 1 tahun waranti kita bagi. Kalau dalam masa 1 tahun ada jadi apa-apa hal, abang boleh info mak kita balik lah. Alright. So selesai bang. Alhamdulillah. QR bank ataupun Tashengo bang? QR bank. Alright. So okey bang, terima kasih banyak. Terima kasih.